Main sambal dia sedap lah. Sedap dah. Oh! Lapar Society. Alright guys, so sekarang ni kita orang dekat City Link. So dekat depan mata saya sekarang ni ialah teh tarik. So kalau korang boleh tengok kat atas tu ada buih. Dia more subtle, lagi rasa creamy. So now here it is belinjo. So keropok ni it's best for you to pair with sambal sebab keropok ni rasa dia pahit. Dia crunchy, in a way it's very soft tapi still ada rasa crunchy tu. So this is laksa Johor. So diorang punya noodle tak overcook, tak terlalu pedas, well balanced. This is nasi berkawin. Nasi minyak, acar, papadom dan ayam masak merah. Ayam masak merah, dia punya kuah dia tak terlalu cair, pekat, tak manis sangat. Acar dia pula very acidy, so sesuai lah makan dengan nasi minyak. So my final verdict, I give 2/3 Lapar Society bintang sebab satu, harga dia je. Harga dia very overpriced. But other than that, okay je, makanan dia sedap gila. So Lapar Society approve ke tak? Jawapan dia, Lapar Society approve.